Ruhul qulub. Hidupkanlah. Sukakanlah al-qulub, hati. Syifa'ul qulub. Ubatkanlah hati. Ubatkanlah hati itu dengan apa? Zikir. Ruhul qulub. Sukakanlah hati itu apa? Dengan mengerjakan benda-benda yang diharuskan oleh syarak, yang disukai oleh hati. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan tentang hati dengan pelbagai jenis perkataan. Yang pertama, Allah Ta'ala menggunakan perkataan hati dengan masalah dipanggil penyakit. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Dalam hati itu ada penyakit. Maka Allah tambahkanlah penyakit. Maka bagaimana nak merawat penyakit hati? Nak merawat penyakit hati, zikir. Zikir ni mengubat hati. Tatmainul qulub. Menenangkan hati. Sebab orang yang sakit hati ni jiwa dia tak tenang. Sakit hati sebab apa? Jiwa tak tenang kerana apa? Kematian. Bila mati, hati jadi sedih, hati tak keruan. Hati jadi tak tenang. Maka orang dulu-dulu nak bagi tenang, merawat hati tadi dengan zikir. Nama dia apa? La ilaha illallah. Diubatnya dengan kalimah la ilaha illallah, dalam bahasa kita sebut tahlil. Dibacanya tahlil. Supaya bila dibacanya tahlil itu, menjadilah tenang jiwa orang yang ditimpa dengan kesusahan. Dan dulu-dulu punya orang bila sebut tahlil, dia bukan macam kita. Orang kita sekarang nak la ilaha illallah ni takut-takut. Dia la ilaha. Orang sekarang takut dikata bid'ah. Pelan-pelan. Orang dulu dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasal apa? Menenangkan hati. Bila sebut macam tu, sedih mu hilang. Budak yang teriak pun bila tengok orang tua duk zikir macam tu, berhenti teriak. Isteri yang duk sedih, laki mati ni, bila tengok Tok Imam datang, orang masjid datang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati tenang, rasa lain. Ni mari duk teriak, la ilaha, lagi susah hati. Nanti tuan-tuan buka kelebihan zikir kalimah la ilaha illallah ni. Disebutkan dalam banyak hadis kelebihan afdalul zikr. Seafdal zikir. Yang kedua, hati yang keras. Dalam Al-Quran disebut summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Yang kedua ialah hati keras. Kata Allah, hati mereka ni kerah macam batu, bahkan lebih kerah daripada batu. Batu tu boleh pecah, air keluar daripada dia. Batu tu boleh berlekuk bila air jatuh di atas batu. Tapi manusia ada yang keras hati. Tak mau. Menengok Abu Lahab, keras hati. Tengok Firaun, keras hati. Tengok diri kita, tak kita pun keras hati. Ngaji, tak jadi. Kuliah maghrib tiap-tiap malam, tak jadi. Duk sombong lagu tu. Duk riak lagu tu. Siapa tak menjadi? Bukan susah nak tengok menjadi tak menjadi ilmu kita ni. Duk rasa kita lebih baik pada orang. Itu tanda tak jadi. Duk rasa ustaz yang mengajar tu tak padan untuk mengajar dia. Ustaz yang mengajar tu, dia rasa tak layak nak mengajar dia. Itu dia penyakit hati. Nama dia apa? Hati yang keras. Allah sebut di mana? Allah sebut dalam surah Yasin ayat 11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Balik buka surah Yasin tu. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Sesungguhnya orang yang nak mengikut peringatan, orang yang nak mengambil peringatan daripada ilmu ni, daripada Quran ni, daripada Nabi ni, siapa dia?
orang yang takut kepada Allah. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Walaupun dia tak nampak Allah, dia takut. Maka orang inilah yang dapat ilmu. Fabashirhu bimaghfirah wa ajrin karim. Bagi berita gembira kepada dia orang bahawa Allah Ta'ala ni akan ampunkan dosa dia orang dan Allah Ta'ala akan berikan pahala yang mulia kepada dia orang. Jadi tuan-tuan, kalaulah makin kita mengaji, makin sombong, makin kita belajar, makin banyak kuliah maghrib, makin belagak kita, maknanya hati kita keras. Walaupun tiap-tiap hari main mengaji, ilmu tu tak sampai pada dia. Nama dia apa? Sammaqasat qulubukum. Yang ketiga, hati ni dipanggil apa? Tak faham. Allah sebut dalam Quran, hati yang tidak memahami. Ada mata, tak tengok. Ada telinga, tak mendengar. Lahum qulubun la yafqahuna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ada telinga tak mau dengar, ada mata ni tak mau tengok, ada hati tak nak berfikir, tak memahami. Ini juga dipanggil sebagai penyakit hati. Apa dia? Tak faham. Tak mau cuba memahami. Dunia ni sementara. Tak. Dunia ni tak lama. Mati seorang. Hari ni mati pula pelakon Jurassic Park. Tak lama kita pula. Seorang mati sudah-sudah lah. Dah duk hambat dunia. Duk keras kepala dia. Duk ketegak lagu tu. Dia tak cuba memahami apa hakikat tujuan dia dijadikan oleh Allah atas dunia ni. Yang keempat dipanggil apa? Hati yang cuai. Ghafilun. Hati yang lalai. Apa dia tanda hati yang lalai? Bila buat maksiat tak rasa apa. Ulang balik. Bila buat maksiat tak rasa apa. Bila buat ibadat tak rasa sedap. Bila taubat, masih duk cerita tentang jahat yang dia buat. Bangga pula menceritakan kejahatan yang dia buat. Itu belum lagi dipanggil sebagai taubat. Itu dipanggil hati yang cuai. Hati yang cuai bila buat dosa tak rasa apa. Malah bangga pula buat. Hati yang cuai ni duk rasa ibadat yang dia buat dah cukup. Itu dipanggil apa? Ghafilun. Orang yang ghaflah. Yang cuai. Maka hati-hati tadi perlu dirawat. Salah satunya dengan zikir. Ni, majlis ilmu ni tempat merawat hati. Dia disebut sebagai majlis zikir. Duduk dalam majlis ilmu ni. Kelebihan dia macam orang sembahyang sunat 1000 rakaat. Tuan-tuan, saya pergi sembahyang tepi tu 1000 rakaat. Masuk isyak berhenti. Agak-agak dapat apa rakaat. Obat lahum tak dapat. Kena 4 rakaat sikit gaut berhenti tu. Tapi tuan-tuan duduk saja. Dengar saja majlis ilmu. 1000 rakaat sembahyang sunat. Dia dikira sebagai majlis zikir. Tuan-tuan tak payah zikir. Ni tasbih duk zikir subhanallah dengan ceramah. Kejadah apa? Saya banyak kali jumpa dah. Duduk depan sekali subhanallah. Hang ni nak dengar ceramah kan, nak dengar kuliah kan, nak zikir. Zikir hang tu tak boleh nak lawan majlis ilmu. Biar kita ni tuan-tuan mati dalam keadaan menuntut ilmu. Biar kita mati dalam keadaan ada ilmu. Malu menghadap Tuhan. Ada peluang, ada ruang untuk menambah ilmu tapi tak ada ilmu. Sebab apa? Sebab ada orang menganggap majlis ilmu ni sementara nak tunggu isyak tak. Tak ada kerja apa main lah Ustaz. Dia tak anggap majlis ilmu ni fardu ain. Semayang fardu ain? Ya. Tak semayang dosa. Majlis ilmu fardu ain. Tak mengaji? Dosa. Susah apa? Puasa fardu ain. Tak puasa? Dosa. Menuntut ilmu fardu ain. Tak menuntut? Tak dosa. Oi, mana boleh? Bebeh mayang maghrib cabut. Anak pergi mana Mat? Lain kalau mengaji marhaban tak apa. Malam ni kita nak belajar lagu nahwan. Pulanglah. Bukannya wajib lagu nahwan. Malam ni kita nak belajar tajwid, ma'rik li sukun. Tak apa.
Tak main. Berapa orang lain mengaji dah. Malam ni kita belajar tasawuf. Membersihkan hati. Wajib belajar. Malam ni kita belajar masalah qada sembahyang. Wajib belajar. Pergi turun tangga, start. Singgah kedai Tom yang makan ikan bakar. Berdosa. Pasal apa? Meninggalkan yang fardu ain. Berhati-hati tuan-tuan. Jangan duk main-main dengan majlis ilmu ni. Sebab ada orang anggap majlis ilmu ni sekadar kuliah biasa. Sementara nak tunggu isyak. Baik. Maka merubah hati yang ketiga tadi apa? Membuat sesuatu yang disukai oleh hati. Selagi mana perbuatan itu dibenarkan oleh syarak, perbuatan itu diharuskan oleh syarak, buatlah. Apa dia? Makan, minum, berjima, silakan. Jadi hati ni sukakan dia dengan benda itu. Kalau kau paksa hati kau untuk berbuat ibadat dalam masa yang sama, engkau tak bagi dia kekuatan untuk dia sihat, maka dia akan tak suka, hati akan memberontak. Sebab tu makanlah, kulu, minumlah, washrabu, tapi jangan melampau, wala tusrifu, supaya hati kau seronok. Kau nak kahwin, kahwinlah, tak apa, supaya hati kau seronok. Kerana nafsu ni tuan-tuan, cari jalan macam mana menjadikan ibadat ni tak seronok. Maka nak bagi ibadat tu seronok, kalahkan nafsu. Bagaimana kalahkan nafsu? Buatlah apa yang hati suka selagi mana ianya dibenarkan oleh syarak. Baik. Dan tersebut khabar, lazimlah atas orang yang berakal itu bahawa ada baginya 3 saat. Bagi orang yang cerdik, bagi orang yang bijak, bagi orang yang ada akal, maka ada 3 saat dalam kehidupan dia. 3 saat waktu. Kalau dalam ayat surah Al-Asr, wal asr, demi masa. Ada orang kata demi masa ni ialah waktu asar. Tak. Ulama-ulama mufassirin kata wal asr ialah demi masa. Bukan waktu asar saja. Demi masa. Tak kira lah asar ke apa ke. Demi masa. 24 jam. 7 hari seminggu. Sebulan. Dia dipanggil sebagai Al-Asr. Demi masa. Sekarang demi masa. Besok demi masa. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Manusia sesungguhnya berada dalam kerugian. Demi masa. Baik. Di sini dia sebut saat. Ada 3 saat. Ada 3 waktu yang kita kena ada dalam sehari-harian kita. Yang pertama, suatu saat munajat ia di dalamnya akan Tuhannya, yakni berbuat ibadat di dalamnya akan Tuhan serta hadir di dalamnya. Yang pertama, saat yang digunakan di dalam kehidupan dia ialah berbuat ibadat dan hadirkan hati di dalam ibadat. Bila tak? 24 jam. Ada yang kata kena bahagi 8. 8 jam tidur. Masya Allah, lamanya tidur 8 jam. Nabi Muhammad tidur berjam. 8 jam tidur ni orang bangsa apa yang tidur 8 jam ni? Pergi tengok sahabat Nabi, tengok ulama, tengok orang yang syuhada, tengok orang-orang yang menjadi tabi'in. Berapa jam tidur? Tak ada je 8 jam. Kita dia ikut puak-puak tu pergi kata 8 jam. Tinggal lagi 16 jam. 16 jam pula, bahagi pula 8 jam pergi kerja. Kerja apa? Menega pun balik. Kerja apa? Kerja pejabat tu. Itu bila nak buat ibadat? Sebab tu saat yang pertama di sini ialah ada masanya kita bahagikan hati kita kepada Allah, namanya ibadat. Kalau kita tak bahagi, memang tak boleh. Kalau kita tak bahagi hati kita, ruang kita, masa kita untuk ibadat, memang tak dan. Pergi tengok bola, dan. Bercuti, dan. Naik kereta, pergi rombongan, dan. Main bola, dan. Memancing, dan. Yang tak dan, sembahyang malam. Kalau kita tak set jam, kita tak pakat dengan isteri kita,
Nak bangkit semayang malam ni susah. Bila kita boleh bangkit malam? Bulan Ramadan. Itu pun pasal nak sahur. Pasal minta kedarah tu bangun juga. Tak ada sahur, nak bangkit susah. Cuba ubah. Kalau kita tak bagi masa untuk ibadat, memang tak dan. Bila nak pergi haji, tak dan. Bila umrah lu, oh saya sibuk lah. Tak pergi masjid ke? Tak dan. Balik kerja pukul 9, masjid tutup. Pergi subuh pula saya tak dan hantar anak sekolah. Jumaat pun tak dan. Tu bila handan, tunggu mati, dan orang main masjid duduk depan. Kalau kita tak bagi saat untuk ibadat, memang kita akan lalai. Nama dia ghaflah. 2. Suatu saat hendaklah menghabiskan di dalamnya, menelek akan dirinya, memikirkan adakah dia berbuat ibadat atau dia berbuat maksiat. Maka jika ada dia berbuat ibadat, maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah atas anugerah yang dia buat ibadat. Dan jika ada ia berbuat maksiat, maka hendaklah ia bertaubat kepada Allah daripada segala maksiat itu. Yang kedua, satu saat nama dia apa? Muhasabah. Sayyidina Umar Al-Khattab doa. Sayyidina Umar ahli syurga. Sayyidina Umar garanti syurga. Sayyidina Umar ahli syurga. Sayyidina Umar garanti syurga. Tuan-tuan tahu apa doa dia? Ya Allah, matikanlah aku syahid di Madinah. Matikanlah aku sebagai syahid di Madinah. Dah masuk syurga, dah confirm syurga, minta mati syahid lagi. Pelik tak? Kita ni menama je syahid, belum tentu kita mati syahid. Ada kita minta mati. Panjangkanlah umur aku, ya Allah. Murahkanlah rezeki aku, ya Allah. Panjangkanlah umur. Murahkanlah rezeki anak-anakku, ya Allah. Ya panjangkanlah, sihatkanlah tubuh. Tak sebut mati pun. Ya Allah, matikanlah aku, ya Allah, di tempat yang baik dengan cara yang baik, ya Allah. Berapa ramai yang doa macam tu. Ya Allah, aku ni tiap-tiap hari datang masjid, jadikanlah masjid ni tempat aku mati, ya Allah, sedang sembahyang, ya Allah. Ya Allah, aku ni suka baca Quran, ya Allah, kalaulah boleh aku mati tengah baca Quran, ya Allah. Berapa ramai doa macam tu. Yang doa, ya Allah, sihatkanlah aku, ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah. Oi. Panjang-panjang. Dunia yang minta. Sayyidina Umar, ya ahli syurga. Ya Allah, matikanlah aku syahid. Di mana? Madinah. Tengah duduk semayang, jadi imam. Orang tikam dari belakang. Berodoknya perut dia. Bila orang rodok dia, buat balik ke rumah dia, dia tanya, yang tikam aku ni siapa? Islam ke siapa? Orang Majusi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kata dia. Kita kalau kena tikam, siapa tikam aku? Majusi. Bewok. Dia ada Alhamdulillah. Bukan orang Islam yang tikam aku. Mati Sayyidina Umar. Syahid dia. Allah bagi kat dia. Dah lah ahli syurga, minta syahid pula. Ni yang kata hati. Cuba kita tengok tuan-tuan. Kebiasaan kita hidup. Ulang balik. Kebiasaan kita hidup. Kebiasaannya itulah kebiasaan kita mati. Ulang balik. Kebiasaan kita hidup. Maka biasanya kebiasaan itulah dalam keadaan kita mati. Ada orang yang meninggal dunia sedang solat. Dia jaga. Dia masuk surau. Dia semayang duha. Mati tengah semayang duha. Apa amalan dia? Tiap-tiap hari duha. Allah jemput dia pun tengah duha. Tok Imam baca khutbah. Mati tengah khutbah. Tuan-tuan duk tengok dalam YouTube. Baru ni Tok Imam di pulau mana kah? Habis semayang subuh, mati tengah habis semayang subuh. Ada jemaah semayang tengah setahiyat, mati.
Tengah sujud mati. Kebiasaan apa yang dia buat, itulah kebiasaan dia mati. Cuba kita muhasabah. Aku ni mati lagu mana agama dia? Tengah karaoke apa? So, tarik-tarik karaoke, kena karan, mati. Aku ni tengah konsert apa? Tengah duk goreng gitar tu, kena karan, gitar karan, mati. Aku ni rajin main bola, tah-tah mati. Main bola apa? Baru ni viral. Orang tua-tua main bola di Padang. Ambulans standby dengan van jenazah. Sebelah ambulans, sebelah dia van jenazah. Harap tu tak ni. Kalau saya tak main dah tak. Berapa ramai yang mati tengah main badminton, tengah main bola. Saya tak kata tu mati tak baik, saya tak kata. Saya kata kebiasaan hidup, itulah kebiasaan mati. Kalau kita ni rajin menuntut ilmu, mati pun balik pergi duduk dalam majlis ilmu. Kalau kita ni tuan-tuan ahli masjid, mati pun pergi balik duduk dalam masjid, insya-Allah. Yang kita nak ialah husnul khatimah. Maka muhasabahlah diri kita, berfikirlah kita, bertafakurlah kita, aku ni mati lagu mana? Mati lagu mana? Satu. Muhasabah pula, aku ni ada dosa dengan siapa? Minta maaf cepat. Saya kuliah ceramah baru ni. Di mana saya lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Lupa. Habis ceramah, satu orang laki-laki kejar saya. Ustaz. Ya. Nak minta maaf. Oh, tak apa. Dah nak minta maaf agak. Saya banyak mengata pada Ustaz. Ustaz maafkan saya nak. InsyaAllah. Bila balik. Dah. Tak ada pula saya tanya. Hang kata apa? Tak ah. Aku suka hang. Nak kata apa? Saya minta maaf juga. Sama-sama. Tak kenal pun. Tetap saya minta maaf. Sebab apa? Tak nak susah di hari kiamat. Kita pula hari ni amboi. Saya dakwa hang di hari kiamat. Merangkaklah hang cari aku. Amboi. Macamlah hang tak merangkak cari orang. Kita dah kata je orang jahat. Cukuplah kita ni dikira jahat bila mengatakan orang lain jahat. Ulang balik. Cukuplah kita ni dikatakan jahat dengan sebab kita duk kata orang lain jahat. Hang baik semua. Ini nama dia ujub. Dan demikian lagi jika diteliknya akan dirinya mendapat nikmat dan sihat dan kesenangan, maka hendaklah ia syukur kepada Allah yang memberikan nikmat akan dia. Dan jika ditengoknya kepada dirinya mendapat bala atau kesusahan dan kesakitan, maka hendaklah ia sabar. Hendaklah ia redha akan Allah Ta'ala akan segala perintahnya. Kerana segalian yang demikian itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah makna perkataan Sayyidi Abi Al-Abbas Al-Marsi rahimahullahu ta'ala. Maka kita faham daripada sini, segala kelakuan hamba Allah itu 4. Tidak ada 5, tidak ada 6. Kelakuan yang kita dapat, kelakuan yang kita buat, yang kita jumpa sehari-hari ada berapa? 4. Pertama, nikmat. 2, bala. 3, taat. 4, maksiat. Ni yang akan kita jumpa setiap hari. Tak akan jumpa 5. Tak akan jumpa 6, 7, 8. Yang kita jumpa nombor 1 apa dia? Maka jika ada engkau mendapat nikmat, maka yang demikian dituntut oleh hak Allah Ta'ala daripada engkau, syukur. Nombor 1 yang kita dapat hari ini ialah nikmat. Tuan-tuan nak tahu nikmat tak nikmat, masuk hospital. Tak tahu nikmat tak nikmat, masuk hospital. Cepatlah Din, oi, bawa ayah hang. Pergi nap kejap. Pergi klinik, pekuk lagu tu. Wah. Tenang setengah jam. Tak apa. Balik rumah. Macam mana abang okey dah? Lega sikit, lapang sikit lah. Dia buah tu lega. Kena berapa ringgit? RM50.
setengah jam, RM50. Yang kita duduk seduh udara tiap-tiap hari ni, kalau Tuhan cah, agak-agak boleh bayar. 24 jam duduk seduh udara Tuhan. Seminit RM1, tak mampu kita. Tapi Tuhan tak nak minta. Tuhan suruh kita syukur ya. Tu pun tak syukur. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun, ayat 18. Kami turunkan daripada langit, sama ima'ah. Turun daripada langit nu air. Dan kami sukat elok-elok. Fa'askannahu fil ardi. Dan kami simpan air itu dalam tanah. Dan kami boleh hilangkan air itu dengan kekuasaan kami. Kalaulah Allah tak simpan air dalam tanah, tuan-tuan, apa jadi pada kita? Kalaulah air hujan tak turun, kalaulah air hujan tak cukup, Allah turunkan hujan tu cukup-cukup saja. Allah tahu lah. Tu pun duk komplain. Hangat. Hangat. Hujan tak turun langsung. Hak kita pula, tak tahulah. Hujan tiap-tiap hari. Tak ada nak buat apa lah. Kain tak nak kering. Komplain tak habis-habis. Hujan itu rahmat. Hujan itu barakah. Syukur. Maka apa dia syukur? Dia ada dua. Satu, komitmen. Alhamdulillah. Yang ni siapa pun boleh sebut. Ni abang-abang yang tak kahwin di sini malam ni. Ada makwa pula. Orang guak perahu. Kita pula orang bertam. Cinta orang guak. Tiap-tiap hari duduk cakap. Hanya engkau dalam hati. Abai janji. Sayang ke adik sampai mati. Abai janji. Abang tulis nama engkau dalam hati abang. Tak ada siapa lagi hati dalam hati abang. Melainkan kau pe'ah. Yang tu siapa pun boleh cakap. Siapa pun boleh cakap. Perempuan tu patut jawab. Awak. Kalau setakat nak tulis kata-kata nama dalam hati awak, siapa pun boleh. Kalau betul awak nak kat saya, tulis nama saya, tulis nama awak dalam daftar nikah kahwin. Baru betul. Selagi tak tertulis dalam surat nikah, renti je lah. Aku cinta pada engkau, kau cinta pada aku. Serupalah dengan Alhamdulillah. Siapa pun boleh kata. Sihat pakcik? Alhamdulillah. Mata terang no? Alhamdulillah. Tak pernah buat katrak? Tak ada katrak apa masalah. Alhamdulillah. Hak ni pada kecil pada ketua. Alhamdulillah lah. Yang tu kalimah syukur. Syukur tu apa? Gunakan mata ni untuk dapat pahala. Itulah syukur. Gunakan mata ni tengok benda yang boleh mendatangkan pahala. Yang bawa ke syurga. Inilah nama dia syukur. Kita sebut Alhamdulillah mata saya terang Zai. Tapi hang tengok apa? Hang duk tengok gambar apa? Hang duk tengok video apa? Duk tengok aurat orang? Duk teropong aurat orang? Itu bukan bersyukur. Patutnya mata tu tengok Quran. Mata tu tengok kebesaran Tuhan. Mata tu tengok mak pak. Mata tu tengok isteri, tengok suami. Mata ni tengok benda-benda yang baik. Allah gunakan, Allah jadikan dia. Serupa dengan telinga. Pakcik tak pekak. Alhamdulillah terang tak. Syukurlah Alhamdulillah terang. Apa yang pakcik buat dengan telinga? Sebelum tidur pasang lagu. Jazz lah. Klasik lah. Tak pasang lagu tak boleh tidur. Dengar lagu jazz. Tidur. Kenapa tak dengar ceramah? Sebelum tidur tu letak handphone ke telinga ke, buka YouTube ke apa, dengar ceramah. Tak larat dengar ceramah saya. Baca Quran dengar. Pagi buka telinga ni pun baca Quran. Malam tutup telinga pun dengan mendengar Quran. Itulah syukur. Kalau nak mai jumpa aku, nak cerita buruk orang, mai aku tak mau telinga aku ni besok Allah soal di hari kiamat. Allah soal telinga, Allah soal mata, Allah soal hati. Tiga ni Allah awal-awal Tuhan kan soal, aku tak mau. Nak mengumpat pergi jauh-jauh.
Hari ini kalau ceramah mengumpat, yang tu yang ramai. Hari ini ceramah kalau mengata ke orang penuh. Mai kuliah, ada 4 orang. Hak 4-4 tu mempekak pula. Cuba malam ni kita taruh banyak, penuh sesak orang. Tambah bab politik. Taruh lah, balon lah, balon. Balon apa? Seorang lupa hang kena balon. Hak cakap kena balon, hak dengar kena balon. Kata tak habis-habis. Siapa pun kita jangan mengata ke orang walaupun dalam politik sekalipun. Nak kempen elok-elok. Jangan duk hina mak bapak orang. Jangan duk hina keturunan orang. Jangan duk memfasikkan orang, munafikkan orang, mengkafirkan orang. Siapalah kita nak membuatkan benda-benda tu pada orang lain. Kita hak dengar tu pula duk seronok pula. Puas, dia kata tu tak berkulit. Isi saja. Ha, elok. Itu bukan bersyukur. Yang kedua. Dan yang kedua, kalau kau mendapat bala. Benda yang nombor 2 yang kita jumpa hari ni apa dia? Bala. Nombor 1 yang kita jumpa ialah nikmat. Syukur. Baju ni saya tak tahu bangit, saya lupa. Kadang baju orang bagi. Tadi saya turun, bukan pakai baju ni saya, pakai baju merah. Baju ni ke, macam ni ke, tapi warna merah. Pakai, ketat dalam perut dah. Masa baju ni baru beli, ni pakai baru 3-4 kali, ketat, jadi boroi perut. Dulu saya mengajak masjid ni, saya keluar tu. Ada orang snack gambar. Dia kata, boy, perut boroi no. Dia kata macam tu. Dia hantar, perut boroi no. Saya jawab balik. Badan saya halus. Badan saya kecil. Perut saja besar. Kesan daripada jantung. Ubat yang saya makan, insulin yang saya makan menjadikan perut saya kembung. Saat lagi dia kena kempis. Saat lagi dia kembung balik. Saat lagi dia kempis godan dia. Oh, kesan ubat no. Dia buat melawak dengan saya pula tuan. Saya ni, hang tak kenal kan, hang tak apa. Jadi saya bila pakai tu, ketat pula baju ni. Masa besar tu. Alhamdulillah. Tengok satu bangla lalu. Tadi, 7.45. Bayar. Mas tak? Nah, ambil baju ni kat hang. Dia pun tengok, terima kasih. Nah, kalau kat saya pun kan pakai pun. Kita sedekah kat dia. Dia pakai baju lawa. Baju ceramah. Tu kalau dia tengok YouTube macam mana tengok baju aku ni. Ha, tu dia baju. Selagi mana baju tadi, walaupun tinggal benang, pahala masih dapat. Kain pelekat yang kita bagi ke orang tu, tinggal sehelai benang je lagi. Masih kita dapat pahala. Kain batik yang kita sedekah dekat makcik tu. Buruk lah. Dia buat lap kaki keluar beli ayam. Dapat pahala lagi. Kain pelekat Cak Gajah duduk tu, kita bagi kat dia. Sebenar Ramadan. 2 tahun lepas. Kita pergi rumah dia, duduk tengok kain pelekat tu. Dia buat lap motor. Dapat pahala lagi. Jangan duduk kata kat dia, mak tengok tu kain batik mak bagi lap kaki mak. Masih dapat pahala walaupun tinggal sehelai benang. Tuan-tuan duk takut apa? Nak takut apa tuan-tuan? Saya tanya satu orang teruk kerja ni, makcik, oi, pergilah ambil pembantu rumah seorang. Makcik tak sihat, ambil lah pembantu rumah. Suruh anak ambil seorang teman. Oh, tak mau, esok duduk rumah kita, dia curi baju kita. Curi pergilah makcik, makcik duduk sehari pun baju tak pakai, duduk kemban je. Upah hari lagi kita nak hidup. Kalau dia nak curi baju, curilah. Kalau dia nak ambil pinggan mangkuk, ambil lah. Pinggan tu hang tak pakai pun. Dia tak mau lah. Esok dia curi barang-barang. Pulanglah makcik. Selagi mana kita duk pandang jahat pada orang, selagi mana kita duk kata orang tu jahat, tu salah.
Awal-awal kita pandang jahat lah. Ni yang saya katakan tadi, penyakit hati. Fi qulubihim marad. Hati. Saya dah kata dah tadi, hati yang lalai, hati yang cuai, hati yang kerah. Dah tahu dah, dunia ni makin lama makin pendek. Umur makin lama makin pendek. Dah. Duk bakhil lagi. Ni nama dia penyakit hati. Semalam saya sebutlah di masjid Terapung. Salah satu penyakit di akhir zaman ialah asyuh. Mengajak orang lain jadi kedekut. Menyuruh orang lain jadi kedekut. Mengajak orang lain jadi kedekut. Melarang orang lain jadi pemurah. Itu nama dia apa? Asyuh. Kalau kedekut dia seorang. Kalau bakhil dia seorang. Kalau asyuh dia ajak semua orang. Dia ajak orang lain supaya kedekut macam dia. Baik. Kalau kita mendapat bala. Ingat. Bila kita mendapat bala yang dituntut oleh hak Allah Ta'ala daripada engkau itu ialah sabar. Bila dapat bala, apa kena buat? Fasbir. Fasabrun jamil. Bala teruk ke, sakit teruk ke abang? Allah Ustaz, tak tahu nak abang. Dari mana ke abang tu, mai? Kulit dia ni tuan-tuan. Macam kita buat kek gula. Berkeping-keping. Kita buh gula atas tu. Berkeping-keping. Kek ke apa ke, kuih ke. Macam kita beli kuih keria. Kan gula berkeping. Dia mai jumpa saya ni, kulit berkeping ni. Abang ni sakit apa? Salam dengan saya ni. Bila saya sambut tangan dia, naik bulu roma ni. Rasa ni. Allah. Sakitnya. Allah. Saya tak boleh kata apa abang, melainkan sabar. Kalau saya jadi abang, belum tentu saya boleh sabar. Mandi pedih, pakai baju pedih. Dah jadi berkuping-kuping ni. Doktor macam mana? Tak tahu lah Ustaz. Tak tahu nak abang doktor macam-macam Ustaz. Saya main ni kok Ustaz lah boleh doa kat saya ke ada petua ke apa. Petua saya senang abang. Sabar. Petua nombor 2, semayang. Petua nombor 3, ikut saya pergi umrah. Ubat di tempat yang saya sakit kulit hari tu. Kita berubat di sana, mandi di sana, minum air di sana, baca Quran di sana, doa di sana. Hak tu saya boleh tolong. Jadi untuk penyakit macam abang ni, jangan pakai kain kerah macam saya ni. Kain cotton ni jangan pakai, kain kerah-kerah ni jangan pakai. Harus pada abang dalam keadaan macam ni pakai sutera. Supaya tak jadi berpeluh, tak jadi panas, tak jadi sakit. Dalam mazhab kita, abang boleh pakai sutera, duduk dalam rumah, pakai. Jangan pakai keluar lah. Pakai keluar ni tak boleh. Dalam rumah saja, supaya abang ni boleh rasa sejuk badan ni. Dia boleh balik. Jadi Ustaz, kalau saya tak ada duit nak pergi umrah macam mana? Bang, Imam Bukhari tu, dia buta bang. Kecil-kecil ni dia buta. Buta bang. Mak dia doa, mak dia semayang, mak dia doa, mak dia baca Quran. Ya Allah, sembuhkanlah mata anak aku, Ya Allah. Hak buta jadi celik bang. Abang tak yakin dengan Tuhan lah. Cuba abang bangun, betul-betul semayang, malam-malam tobat, sungguh-sungguh. Tengok apa benda yang selama ni tak betul aku ada buat. Tak betul tang mana ni. Tang manalah tak betul aku ni, Ya Allah. Tobat, 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 tobat. Sabar, sabar, Ya Allah. Sembuhkan. Isteri ada? Ada. Anak ada? Ada. Mak pak ada? Ada. Kalau gitu, abang tak teruk lagi. Nabi Ayub habis keluarga dia mati. Harta dia habis bang weh. Lepas dia mai, datang orang lain pula, askar pula. Pegawai apa tu. Hak ni lagi, ni penyakit kulit apa pula ni. Lepas saya sakit kulit tu tuan-tuan, rupa-rupanya hak saya duk jumpa ni, bapak segala penyakit kulit saya jumpa.
Lagi dahsyat. Ni hak pegawai tentera ni. Allah. Habis ni, rambut ni tak ada. Botak habis. Kulit ni jadi apa ni abang? Tak tahu saya balik bertugas pada mana tu. Balik-balik tu duduk gatal garu. Jadilah guning Ustaz. Isteri minta cerai. Anak-anak pun tak mau duduk dengan saya dah. Sudah tuan-tuan. Yang hak mula-mula tadi kata apa? Isteri masih ada, anak masih ada, mak pak tak lari, kerja tak ulok lagi. Hak mai ni tuan-tuan, isteri minta cerai dah. Tak gamak dah. Nak tidur sekali lah, apa nak layan, nak sapu krim tak gamak. Anak-anak pun tak gamak duduk dengan mak pak dah. Dengan pak dah, nak lari ikut mak sekali. Tak tahulah Ustaz. Tak tahu Ustaz pun lari buat tengok saya. Saya kata nak lari, benar kita bukan lelaki bini. Saya tetap kata pada dia, sabar. Nak kata apa kita? Tetap jawapan saya sama, semayang. Tetap jawapan saya kata apa? Taubat. Dalam surah Nuh ayat 10, taubat kata Allah. Allah selesaikan masalah engkau. Ustaz, saya tak ada dosa Ustaz. Taubat. Saya tak buat dosa Ustaz. Saya nak berzina kau macam ni Ustaz. Siapa nak kat saya? Isteri pun lari Ustaz. Saya nak minum arak pun takut Ustaz. Saya takut saya tak ada dosa Ustaz. Taubat. Lagi dia cakap, lagi saya kata, taubat. Taubat apa Ustaz? Taubat dari merasa diri itu baik. Abang rasa diri abang baik. Itulah abang nak taubat. Tengok orang nu tak baik, tengok orang ni tak baik, tengok orang nu tak baik, hang ya baik. Taubat bila nak taubat ni? Duk rasa diri lebih baik pada orang, iblis. Banyak dosa bang. Kita jarang bersyukur. Kita tak pernah bersyukur. Kita menyalahgunakan nikmat walaupun tak kena pada orang lain. Menyalahgunakan nikmat bang. Taubat bang. Nombor 3, nombor 4, jom ikut saya pergi umrah. Kita berubat di sana. InsyaAllah bang, saya 3 hari bang, kulit saya hilang bang. 3 hari saja kulit saya elok bang. Doktor tak tahu nak buat apa bang. Habis ikhtiar dah doktor ni 15 pakar ni. Dengan mandi di telaga Rasulullah, izin Allah sembuh bang. Ada perawatan untuk kita. Nombor 1, sabar bang. Nombor 3, taat. Apa yang kita dapat pada hari ini? Taat. Tadi sembahyang maghrib. Dalam ketaatan ni pun tak sama tuan-tuan. Tadi saya mengajak di sekolah 3 hadis berkenaan kuda. 3 hadis berkenaan unta. Di mana Ustaz? Dalam syurga. Ada seorang sahabat, dia datang jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, dalam syurga ni ada kuda. Ada? Ada unta tak? Ada. Okey, dah masuk waktu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'd maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baik, yang ketiga. Sehari-harian yang kita akan jumpa ialah taat. Kebolehan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita hari ini berbuat taat kepada Allah. Dan kalaulah kita dapat ketaatan apa yang kita buat, ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur. Beribu manusia yang Allah pilih berapa banyak. Berbilion orang Islam yang Allah pilih pergi haji berapa ramai. Berpuluh ribu satu qaryah yang boleh mai sembahyang jemaah beramai. Taat. Tetapi ketaatan itu tak sama kedudukan dia. Kereta. Abang ada kereta? Ada. Abang? Ada. Haji? Ada. Kak Song? Ada. Sama ke? Tak. Kak Song kereta apa? Kereta apa? Kereta kancing tu. Tak. Oh. Steering lagu mana? Steering lagu tu tak ada power, tak berat tak. Oh. Haji macam mana kereta? Kereta saya tak ada steering. Oh, lagi teruk. Kereta haji saya hybrid, saya elektrik, saya ni kereta pun tak sama. Handphone ni pun tak sama. Abang handphone apa? Nokia. Oh, abang Nokia, abang Vivo, abang Samsung, abang Samsung. Oh, banyak ni. Ni, handphone mereka ni pun tak sama. Ni, megapixel apa galau semua. Ni, kamera mereka ni. Saya duk buat rakaman TV baru ni 26 episod. Saya duk tengok kamera mereka ni. Ada hak besar, ada hak kecil. Ya, hak besar ni sat-sat habis bateri. Sat-sat habis bateri. Ya, hak kecil ni pula tak tukar-tukar bateri. Sat-sat, okey Sat, sorry Sat. Bateri habis lah pula duk popak-popak tukar. Okey. Okey, start daripada tadi ya, muamalat tadi. Okey. Action. Sat lagi pula, oh, banyaknya kamera hak jenis panjang. Yang ni RM1. Yang ni RM1. Ustaz tanya RM1, yalah takkan dolar kot. Yang ni RM25,000 berapa? Yang ni RM15,000. Oh, yang ni RM5,000. Tak sama. Ketaatan ni pun tak sama. Sebab tu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, dalam syurga ni ada khail. Khail makna dia unta. Kata Nabi, kalau Allah memasukkan kau dalam syurga, kalau Allah memasukkan kau dalam syurga, adalah kau naik unta. Unta tu diperbuat daripada permata yakut yang merah, diperbuat padanya sayap dan engkau boleh terbang dalam syurga ke mana sahaja yang engkau kehendaki. Maka orang yang duduk di tingkatan bawah syurga melihat yang duk naik kuda, duk terbang dengan yang di bawah ni kata apa? Seronok dia orang dapat tu, kita tak dapat. Siapa kita tak dapat, dia orang dapat tu seronok lah, duk naik kuda lah, terbang, kita tak ada pun. Tapi duk syurga lah, tak ada pun. Maka terdengarlah suara kepada mereka.
Malaikat kata apa? Nak sama apa? Dia orang rajin sembahyang sunat, kamu sunat tak buat. Mereka rajin puasa sunat, kamu puasa cukup-cukup hari Ramadan je. Tu pun dia tengok jam, lambat seminit pecat Tok Bilal. Kemudian kamu nak dapat markah tinggi je mana? Mereka tu sedekah siang malam, kamu tu pula sedekah 40 tahun lepas. Mereka tu zikir beribu-ribu sehari, kamu. Imam Syafi'i khatam Quran sehari sekali. Kita setahun sekali. Bulan Ramadan sehari 2 kali khatam Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Alimnya Imam Syafi'i. Anugerah sangat hebat ni Allah bagi kat dia. Ingatan yang sangat hebat. Dia ambil tangan, buah elio, tulis. Nak beli kertas tak ada duit, nak beli pen tak ada duit, nak buat pensil tak ada duit, papan tak ada duit, orang miskin, orang susah. Pergi mengaji dengan Tok Guru. Tok Guru tengok, hei, main elio. No? Orang mengajak main elio. Tak tuan, saya tak main tuan. Saya menulis apa yang tuan cakap. Kalau hang tulis apa aku cakap, hang baca apa yang hang tulis. Dia baca balik, mana ada tulisan. Eliok mana ada tulisan, dia makan sirih pun tak nampak. Maknanya dia ingat, hal anta syafi', kamu syafi'i? Ya, main duduk depan. Main duduk sebelahku. Punya alimnya tuan-tuan. Mai ustaz-ustaz sekarang tak boleh pakai Imam Syafi'i. Kemungkinan Imam Syafi'i itu tersalah dalam hal ini. Amboi. Kawan ni 7 tahun hafal Quran, ha? Hang boleh cakap kemungkinan Syafi'i terlupa. Tak sama otak kita, tak sama pemikiran kita, tak sama hafalan kita. Ketaatan kita ni pun tak sama, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang main masjid ni sebelum azan main dah. Pukul 12 main dah. 12.30 main apa semua, sembahyang sunat apa semua. Allah berzikir, baca Quran. Orang azan sembahyang sunat, dia pun sembahyang. Saat lagi jemaah habis sembahyang, buat sunat pula, zikir-zikir lebih kurang balik. Saat lagi asak main pula. Adakah sama dengan orang yang sembahyang zuhur pukul 4.30 petang? Sembahyang seorang-seorang 4.30 petang duduk dalam pejabat. Allahu Akbar. Hoi, hang sembahyang apa? 4.30 ni. Zuhur ada hari. Hang buat apa tadi? Allah, orang datang menyimbang lah. Orang kampung datang nak sign lah apa tak ada ni. Nak samakah hang sembahyang tadi seorang-seorang dengan pakcik yang sembahyang di masjid tadi? Jawapan dia tak sama. Begitulah dalam syurga. Nak dapat tingkatan yang tertinggi. 24 jam Allah Ta'ala bagi dah kita. Taat elok-elok. Ustaz, walaupun dalam syurga ada timbul penyesalan. Walaupun dapat syurga, rasa menyesal, Ustaz. Sebab itulah tuan-tuan, hari syurga, hari kiamat ni, nama dia banyak. Salah satu nama hari kiamat, nama dia hari penyesalan. Yang hak neraka ni menyesal lah, tak beriman. Ya, hak dalam syurga, kalaulah aku tahu nikmat macam ni, aku buat lebih lagi. Apa menyesal kat tuan-tuan. Jadi malam ni kita duduk mengaji bab ni, jom tingkatkan ketaatan. Tingkatkan kualiti ketaatan. Kita tak boleh kok nak jadi Imam Syafi'i sehari sekali khatam. Tapi kita boleh sehari satu surah. Waqi'ah jadilah. Yasin jadilah. Al-Mulk jadilah. Dan yang keempat, yang kita jumpa hari ini adalah maksiat. Yang kita jumpa hari ini apa dia? Maksiat. Dan kalau kita buat maksiat hari ini, yang Allah tuntut daripada kita ialah taubat. Taubatlah kepadanya daripada segala maksiat. Demikianlah engkau fikirkan tiap-tiap waktumu. 4. Nikmat, bala, taat, maksiat. Kalau dapat nikmat, syukur. Kalau dapat bala, sabar. Kalau dapat taat, syukur anugerah Allah. Yang keempat, kalau kita hari ini buat maksiat, taubat. Jadi bersyukurlah tuan-tuan, Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam pelajaran kita pada malam ni. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.